Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal guys. Okey, malam ni kita teruskan lagi akan video react seram gitu. Yang paling baru sekali semalam ke apa dia upload, ataupun tadi kot dia upload. Dia katakan nampak Cik Pon. Cik Pon ni hantu Pontianak lah. Kau sebut je lah hantu Pontianak je pun. Dan sebut hantu Pontianak mengikuti mereka. Ramai-ramai lah tu dalam video ni. Kita apalah, kita layan video ni dulu guys. Boleh kita layan dulu, kita tengok komen dia dan sebagainya, baru kita ulas akan video ni. Okay, boleh tak? Okay guys, ni daripada thread kita rahsiakan kan identiti, nanti korang cari pula kan. Kalau sesiapa yang belum pernah tengok rupa bentuk Cik Pon, ini aku tunjuk. Kau sebut je Cik Pontianak, okay? Kalau sesiapa yang tak pernah tengok rupa hantu Pontianak, ini aku nak tunjuk. Video adik sepupu aku. Dia beritahu nama. Masa ni diorang jalan dekat Jonker Walk, Melaka pukul 2 pagi. Disclaimer, video ini tak diedit, no staged, no G-bump, and diorang ni pun tak sedar dia tengah ikut rapat. Elok je dia macam floating ke arah diorang. Okay, cuba kita lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey, dia ramai-ramai adik sepupu dia, perempuan lelaki punya ramai ni. Satu kelas ke apa. Korang tengok kat belakang kat jalan tu ada warna putih. Itu foto ke video? Video. Ini video. Warna putih ke? Warna putih guys. Come on. Angah mana Angah? Angah. Okay. Okey, korang nampak kita ulang sekali lagi guys. Sekarang korang tak puas hati. Kat belakang lelaki tu ada jalan kan. Korang nampak ada warna putih. Dia kata hantu Pontianak, rupa sebenar Pontianak. Video. Ini video. Mana kamu? Kamu. Angah mana Angah? 5.6k like kan. Okey, kita tengok yang Alah? wah. Jadi dua video. Video tengok Parah. Okey, awet cun Korang jangan tengok awet pula kan. Kalau nak tengok hantu Pontianak, kau tengok awet pula dah. Okey, habis berkaitan dengan video tu. Okey guys, kita tengok komen satu guys. Kita tengok berkaitan ni. Dia kata, ada satu komen ni, dia kata penghadang jalan gila. Penghadang jalan warna putih tu, nampak tu. Dia zoom, aja rasa dia pakai AI ke apa ni. Sebab tadi video macam barai kan. Video tadi macam barai, tiba-tiba dia screenshot, lepas tu tiba-tiba jadi lawa pula. Dia kata penghadang jalan dekat belakang tu. So korang tengok tu, yang pemberat air tu, yang warna putih merah yang ada selalu kat tepi jalan construction tu, yang tu kot penghadang jalan tu. Dia zoom, mungkin dia guna AI kot ni. Tak dia guna handset Samsung kot. Okay, AI cantikkan gambar tu, jadi macam tu lah. So yang ni dia zoom lagi. Zoom lagi dekat. Jangan buat orang Melaka takut tau. Tak baik. Ni komen kita tengok. Nampak tak? Kalau tengok ni memang macam penghadang jalan yang warna putih tu lah. Bukan hantu Pontianak pun. Ni cuma warna putih tu belakang tu ada warna hitam. So nampak macam rambut dia. Dia ingat hantu Pontianak. Tapi shape sebenar dia petak-petak je. Haha, terbaik. Yang tidak datang tempat orang cakap ada hantu. Hawau betul. Orang Melaka marah. Okay, sekejap nak confirm kan. Cik Pon versi manusia berlega kat bandar Hili. Okey, habis. Nanti komen ni panjang guys. Kita terus ulas berkaitan dengan video ni, boleh Okey, video berkaitan penampakan tadi. Jelas ada orang komen, dia kata itu bukan hantu, itu adalah yang penghadang jalan yang warna putih tu, yang buat construction tu. Tapi begitulah AJ selalu cakap dalam video AJ. Bila AJ cakap realiti sebenar, orang marah. Orang tak suka. Dia kata, dia kau ni kau tak pernah jumpa hantu lah, kau tak pernah kena kacau hantu lah dan sebagainya kan. Tapi itu realitinya guys itu yang selalu AJ pesan. Bila kita nampak sesuatu ni, kita jangan mudah-mudah untuk menyatakan ini hantu, itu hantu. Korang kena cari explanation dulu lah. Okay, macam kita tengok caption dia pun, dia kata, korang nak tengok tak ini rupa sebenar hantu Cik Pontianak dekat rakaman adik sepupu dia. Dia terus mention macam tu kan. Kita pun macam je pun bila Pontianak kita pun pergi tengok lah guys Kita pergi tengok apa ni. Satu yang bila kita tengok video tu, kita tengok kenapa ramai-ramai pun hantu Pontianak ni kacau. Tu satu hal. Satu lagi, dekat tempat tu terang lah, ada lampu jalan. Lepas tu Pontianak tu betul-betul dekat lampu tu kan. Segala sifat Pontianak yang sebenar sekali pun, kadang-kadang dia
Nampak tak berapa nak nampak. Duduk belakang pokok lah apa semua ni, terjogoi satu kat tengah-tengah jalan ni, ada lampu jalan terang-terang. Aku Pontianak. Itu kali kedua je dah fikir macam tak logik lah. Macam mana hantu Pontianak ni, logik ke, betul ke hantu Pontianak ni kan? Rakaman video shaking, tak apa-apa nak jelas sangat. Sampailah orang screenshot akan footage tu. Bagus lah. Kalau ada 100,000 orang macam ni kan bagus. Setiap kali orang bagi penampakan seram ke apa, korang screenshot. AI kan upskill kan dia punya apa, resolution dia supaya tengok apa benda sebenar. Itulah yang FJ selalu pesan kepada orang. Berkaitan dengan penampakan ni, maybe kita salah tafsirkan sesuatu. Tapi nak salahkan pun tak boleh lah. Orang teruja guys, nampak hantu Pontianak kot. Teruja. Cuma je dulu zaman kecil-kecil dulu, zaman sekolah menengah, waktu tu telefon paling mahal ni Nokia apa benda tah, yang dia ada kamera tapi berapa megapiksel 2 megapiksel saja. Korang boleh imagine tak dia punya kabur dia macam mana. Kalau malam lagi barai gila lah. Siang ada lah nampak orang tapi petak-petak macam tu. Ini kamera zaman dulu punya lah, zaman FJ sekolah menengah. Adalah dulu macam duduk lepak-lepak kat depan rumah, tak tahu nak buat apa. Lepas tu member pula ada telefon tu Nokia. Bagi kami dah canggih lah tu. Telefon Nokia apa? Nokia Butterfly. Bukan Butterfly, apa benda lah. Nokia apa benda lah, tak ingat lah. Lepas tu cakap kat dia, jom kita buat video macam ala-ala seram kot. Datang idea tu, kita buat video macam ala-ala seram kot. So kami ni kira nakal juga. Nakal tak nakal sangat, tapi kira kategori nakal sikit-sikit lah. So jom kita buat lah. Kita buat macam mana nak bagi rakaman nampak footage macam tu kan. So waktu tu FJ buka baju. Baju FJ warna putih waktu tu. FJ buka baju sebab waktu tu tengah lepak depan rumah FJ lah, dekat taman. So member rakam pakai apa tu, telefon dia yang memang tak jelas kan waktu malam. Kau pergi cari dah telefon lama-lama kan, dengan memang kabur lah. Nampak macam kelabu asap macam tu kan. So FJ ambil baju FJ tu. Okay, kau rakam bi. Kita senyap dulu Sat, kau rakam. FJ ambil baju FJ tu, FJ lalu kan kat depan kamera tu. Zap, warna putih lah, sos kan, lalu gitu. So bila tengok footage, macam hantu Pontianak guys, tengah terbang macam tu lah. Lepas tu kita ada rakaman ni. Lepas tu apa kita nak buat Okay, dekat sekolah FJ tu ada satu orang ni. Dia senior FJ, tapi kita orang panggil dia lah, nak sebut tak elok lah guys takut orang kenal. Tapi dia ni kat sekolah kira macam orang alim lah kat sekolah. Tapi dia student. Dia ni pernah jadi bilal kat masjid. Dia student lagi. Dia tingkatan 4 je tu, dia jadi bilal masjid je tu. Lepas tu dia selalu pakai serban apa semua lah. Kemah lah. Dan dia ni pernah belajar dengan, dikatakan Darul Syifa dengan Tuan Guru Ustaz Arundin. Pernah belajar berkaitan dengan perawatan dan sebagainya lah. Dia selalu cerita benda-benda mistik ni kat kita orang. So FJ ambil rakaman rekod video tu dengan member. Tunjuk kat dia, cakap, ni waktu kita orang tengah lepak-lepak ni saja rakam tepi malam-malam kat tepi taman ni kan. Ada nampak ada benda macam warna putih lah tengah jalan. Kita orang sembang je lah. Sebenarnya kita tahu. Dia sebenarnya yang tahu yang video tu fake 2 orang je. FJ dengan member FJ seorang. Yang lain semua tak tahu lah. So diorang pergi tengok lah ramai-ramai. Sebenarnya FJ nak tengok respon yang tak ada sebut senior FJ tu lah, yang pandai kan, yang alim tu kan. Kita nak tengok respon dia apa saja je, nak try, nak test ilmu dia. Lepas tu dia kata, mana kau dapat ni kan? Aku tengah lepak-lepak dengan member ni. Lepas tu saja lah rakam-rakam. Kita orang biasa lah rakam-rakam, kadang-kadang nyanyi lagu. Lepas tu ternampak benda ni lah dalam kamera. So kata, ni real ni. Bila dia kata real lah kan, gitu FJ dengan member FJ dah macam, kami ni tahan gelak. Kami tak nak cakap, mana kau dapat video ni, kau bagi kat aku video ni. Waktu tu zaman video 3GP tau. So orang akan simpan dah video ni. Dia orang tak upload dekat media sosial. Sebab waktu tu media sosial pun tak ada, kalau tak silap. Media sosial mana ada siap. Ada MySpace pun kemudian zaman lepas tu. MySpace lepas tu. Ni sebelum MySpace. Waktu tu ada ICRL apa benda tau, yang kita chatting tu je. Dia tak ada upload kat mana, tak ada. So dia minta akan footage rakaman tu lah, bagi aku lah. Aku nak simpan lah video ni kan. Ni video rare ni, dia kata. So yang waktu tu AJ dengan member AJ yang buat kerja tu, kita orang memang macam okey lah. Tapi kami tak bagi tahu pun situasi sebenar berkaitan dengan video tu video fake. Sebab orang dah ramai percaya kan, nanti orang tuduh kita ni menipu.
tak percaya kat kita dah lah. So waktu tu senyap lah. Kita macam okay lah, nanti bagi lah kan. Lepas tu bagi lah video tu kat dia. Lepas tu footage tu pun dah hilang ke apa lah. Tak tahu lah kat mana kan. Tapi nak cerita kat korang macam mana benda ni, walaupun orang tu dia terlibat dengan perawatan, perubatan dan sebagainya, dia pun boleh kena kencing. Itu yang masih ingat. Waktu ni form 1 ke form 2 Form 2 ke form 3 macam tu lah. Form 1 ke form 3 macam tu lah. So bila form 4, form 5 dia pindah ke sekolah teknik. Yang ada masa lepak-lepak ni waktu form 1, form 3 macam tu lah. Lepak-lepak depan rumah. So itulah guys, nak cerita kat korang pengalaman sebenar macam mana orang boleh tertipu dengan video fake yang kita orang buat. Tapi tu zaman akal lah. Sekarang memang takkan buat lah guys. Sekarang kepada lebih realistik lah. Sebab tu kalau korang tengok video-video FJ, jarang ada nampak penampakan boleh kata tak ada tau. Ada penampakan kat dalam video FJ. Ada pun yang tepi-tepi jalan yang kau tak tahulah benda tu apa. Macam tu je lah. Tak ada lah memang nampak seketui hantu ke apa. Tak ada lagi. Kau percaya lah. Memang tak ada. Ada juga orang komen FJ yang FJ bulat-bulat dekat dalam depan profile tu. Apa benda siap yang bulat-bulat tu kan. Itu bukan hantu. Actually sebenarnya nampak macam hantu. Tapi kalau FJ selagi mana tak nampak rupa hantu sebenar, FJ tak kata tu hantu lah. FJ akan cakap itu pokok, daun pisang, lepas tu papan tanda. Macam tu lah. Kita orang tak mudah-mudah nak cakap benda tu hantu. Melainkan kalau member lah, dia cakap pendapat dia itu adalah hantu dan sebagainya, itu dia punya pandangan lah. So AJ kalau kata tak nampak hantu, kata tak nampak hantu. Dan AJ hormat kalau orang kata dia kata nampak hantu lah. Kalau dia kata kena gangguan lah. Okay. So guys, video ni malam ni ini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan lagi berkaitan dengan video dia seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.